Ada yang mengeluh simpan emas dah bertahun-tahun tetapi si untung-untung. Betul. Sebab bukan emas yang membuat kita kaya, tetapi ilmu tentang emas lah yang menyebabkan kita kaya. Jadi, kami nak kongsikan perkongsian daripada guru emas kami, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiq. Tip pilih item emas yang terbaik. Jadi, mana yang lebih bagus? Item gold bar 5 gram 20 keping yang totalnya 100 gram ataupun gold bar 100 gram sekeping. Saranan kami, mun nak mudah jual ataupun pajak sikit demi sikit bila nak pakai duit, kami cadangkan pilih item yang lebih kecil tetapi banyak keping. Yang pertama, mudah jual ataupun pajak sikit demi sikit. Yang kedua, mudah dibahagikan bila nak diwariskan. Tapi, mun ada plan nak jual sekaligus pada masa hadapan, beli item besar terus sebetul. Contohnya untuk tujuan menunaikan haji. Beli item gold bar 100 gram sekeping ataupun gold bar 50 gram 2 keping. Yang pertama, lebih jimat cas premium dan spreadnya lebih nipis. Jadi, mun si pasti lagi kegunaan untuk masa hadapan, ambil je item kecil, banyak keping, ya lebih bagus. Supaya lebih mudah untuk dicairkan, dijual ataupun dipajak bila nak pakai duit sikit demi sikit. Jadi, dapat sesuatu, follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.